latar dekat sini, latar kelapa lah. Pekik Karakit ni simple je, tapi suasana kampung tu ada lah, vibe kampung tu. Mudah lah untuk kita jumpa orang situ. Dan ada tadi lah satu pegawai tu, lalu lah tegur kita. Orang yang berada motor. Oh, boleh duduk di sini. So, harapnya kampung ni membangun lepas ni. Ramai lagi sains-sains dia datang sini lah. Sebab ada cikgu nak ngajar kau. Cikgu nak ngajar sains-sains nak explore sini. Harapnya dia punya pengketai tengah hotel-hotel dia pun membangun lah. Oh, kita boleh bangun kawasan pulau Bangli ni. Ini salah satu latar dekat sini, latar ubi kayu. Ini bala boleh dia. Dan sebelah dia ni ada masjid Comel lah. Masjid Karakit. Pekik Karakit ni. Ini kawasan utama Pulau Bangli. Orang panggil sini Bangli Point. Inilah tempat duduknya hotel yang kita nak tadi, Hotel Karakit tu.